Kuih yang tak menjadi tu testernya saya lah. Sekejap, yang tu kena stop kot. Tak ingat lah semprit, elemen London tak ada nas, keep it sound lagi, ada banyak lagi sebenarnya. Boom, pam, boom, boom, pam. Dek, 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 dek. Sebelum berbuka, mesti tengok cerita Diary Ramadan Rafiq kot, tak ingat saya. Nama saya Yaziz, saya dilahirkan di Kanga, Perlis di tahun 1970-an. I'm Seha, I'm the Dean of TRGS. I was born in Kulai, to be specific, in Johor Bahru, and in the year of 1985. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ain Zamari. Saya ambil kos Bachelor in Education. Saya lahir pada tahun 90-an. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad bin Zamri. Dan saya lahir pada tahun 2006. Dan saya membesar di Raut Pahang, Felda. Duit raya tu kita akan kumpul sebanyak yang mungkin sebab kita akan gunakan untuk nak beli mercun ataupun beli pistol mercun besi tu yang mana ada peluru gulung warna merah. Saya masih ingat lagi di sebuah kedai yang berdekatan dengan stesen bas Kanga. I can still remember I helped my mother making a cake and a variety of kuih raya. So I can still remember that particular cake. It was called a fruit cake. My mother steamed it, and it took 6 hours to be completed. So can you imagine, like if we starts at 10 p.m. and it will end at 3 p.m. I also remember that normally during Hari Raya or maybe even before that, my mom is the one that always sew the baju kurung for us herself. So I have 5 siblings which are all girls. So normally the eldest will get the baju raya first. There are some maybe will get the baju raya maybe during the first day of raya early in the morning. So that's what I could remember lah back then. Pada malam raya, saya ikut atuk saya pergi takbir raya rumah ke rumah dan saya kutip duit raya bersama sepupu-sepupu saya. Mostly main handphone lah. Pagi raya tu akan main handphone lah. Takkan bergaul dengan orang lain lah. Rumah saya berdekatan dengan rumah keluarga lain, sepupu misalnya, yang kakak-kakak pupu ni suka buat kuih raya. So pada masa tu kuih raya yang mereka buat berpandukan pada majalah wanita. Dia orang suka tengok resipi. Bila dia orang buat kuih raya tu, saya suka bersama mereka nak tengok dia orang buat kuih raya. Dan bila kuih raya pada masa tu design dia more artistik. Bunganya ada bunga, ada kelopak bunganya. Tapi kalau kuih raya tu tak menjadi, dia akan letak sebelah dan suruh saya makan. Padahal masa tu masih berpuasa, saya pun makan dan continue puasa juga. I think a must have during Hari Raya it would be food. Of course, I think everybody loves foods, and so do I. I mean during Hari Raya, especially during the first day and second day, my mum would always prepare ketupat, nasi impit, rendang, and in Johor normally during the first day of Raya we cook ayam masak kicap, ayam masak sambal, and also sambal goreng. Untuk favourite food, of course lah ada. Macam saya punya family, wajib pada raya pertama mesti ada nasi biryani. Itu memang turun-temurun lah daripada nenek atuk saya, and until now dengan parents saya pun wajib pagi raya kena ada nasi biryani. Ada. Saya suka nasi impit dengan ayam masak merah. Saya campur. Sedap gila. Sumpah saya tak tipu. Kena try. Masa dulu tahun 70-an, 80-an, kita banyak menerima dan menghantar kad raya fizikal dan menerima melalui post. So sangat seronok bila terima kad raya dari kenalan sekolah yang move to another state, Terengganu, Sarawak, dan kita beli kad raya tu macam satu bundle RM2 dapat 20 keping, pattern yang berbeza-beza, murah lah. I still remember that I used to actually send lots of cards raya to my friends, family members, cousins. But right now, I think we just
text using WhatsApp, text, or maybe using Instagram just to wish them Hari Raya. Sekarang dah zaman canggih kan, zaman IT. Kalau dulu kita tak ada TikTok, IG. So, wish ucapan raya tu mostly daripada surat, daripada kad ucapan. Saya tengok TikTok je sekarang. Pengumuman raya pun sekarang saya tengok TikTok. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dan batin kepada keluarga di Kanga Perlis. I would like to wish Razakin family, my family, my friends, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. May this Eid bring peace, happiness and also success in everything that you do. Nak balik kampung tu hati-hati di jalan raya dan jangan makan ketupat banyak-banyak. Okay? Selamat Hari Raya Uni Razak.